Rating aku untuk filem Keluang Man ni adalah sebanyak 8/10 bintang. So, hari ni aku akan review sebuah filem terbitan Astro Shaw dengan kerjasama GSC, iaitu filem Keluang Man. So, basically, filem Keluang Man ini adalah mengisahkan tentang Borhan yang merupakan pesakit mental yang tersekat dengan kisah lampau dia. Dia mencuba untuk membuat keputusan mencari kebenaran di atas kisah lampau dia, dan dalam pada masa yang sama, dia cuba nak jadi wira untuk orang sekeliling dia. So, hari ni aku akan cakap benda yang aku suka pasal filem ni dulu. Yang pertama, aku nak cakap main actor. Nasty. Well done, bro. Aku boleh cakap watak kau memang menjadi, Mat. Apa yang aku boleh cakap pasal Borhan ni dia bawa watak memang gila-gila. Betul lah aku cakap. Dengan dia punya gila tu, dengan dia punya kelakar tu, dengan dia punya... Aku boleh kata, apa yang Nasty bawa untuk Borhan ni memang menjadi. Serius tau. Memang perfect, aku boleh katakan. Second thing, aku boleh cakap movie ni mengimbau nostalgia gila. Betul lah aku cakap. Kenapa aku cakap macam tu? Dia banyak guna reference yang masa siri tu sendiri, siri Keluang Man tu. Lepas tu aku boleh katakan soundtrack yang digunakan dalam filem ni adalah soundtrack yang orang kata berkaitan dengan masa zaman siri Keluang Man tu sendiri. Contoh aku boleh bagi soundtrack yang ada dalam filem ni adalah daripada KRU punya lagu, lepas tu Senario, lepas tu For You To See, lepas tu Datuk Awi punya lagu, dan ramai lagi. Aku boleh katakan semua soundtrack ni bila keluar je, korang akan macam, ush, menarik. Poin yang ketiga, filem ni ialah, korang tahulah filem ni berkaitan dengan orang gila. Jadi apa yang dipaparkan dalam filem ni bagi aku berjaya untuk menampakkan keadaan hospital mental tu macam mana. Aku boleh cakap doktor dalam ni kita boleh nampak doktor handle pesakit gila macam mana. So korang boleh nampak semua benda tu dengan sangat orang kata detail. Perfect, aku boleh kata macam tu. Poin aku yang keempat, aku boleh cakap set, prop and cinematography. Lawa, Mat. Betul aku cakap. Set dia tak nampak murah, memang nampak besar. Prop, aku boleh katakan nampak macam real. Lepas tu, aku boleh katakan cinematography dia A+. Color grading dia lawa, Mat. Bila kau tengok dekat panggung, kau boleh nampak dengan tulisan neon lah. Lepas tu, bila dia buat apa nama tu? Close shot. Memang lawa benda-benda macam tu. Aku sangat appreciate lah dengan benda-benda macam tu. Aku sangat betul-betul appreciate. Aku sukakan benda tu. Tahniah pada orang yang handle bahagian-bahagian. Point aku yang kelima adalah action sequence. Aku boleh cakap action sequence dia memang gempak untuk genre superhero macam ni. Favorite scene aku masa aku boleh ingat lagi, masa ada satu fight scene yang keluar lagu Hindustan. Aku boleh kata berdekah and scene tu gempak. Kenapa aku cakap gempak? Kau boleh buat slow-mo and then benda tu nampak realistik. Kau dengan tumbuk dia, kena on point dengan music. Lepas tu ada satu scene lagi dengan final battle. Aku tak nak describe scene tu lebih-lebih, tapi final battle dia memang super powerful. Aku boleh katakan satu hal aku tepuk tangan masa final battle tu. Point aku yang keenam adalah cameo. Kenapa aku cakap cameo ni sebagai point? Sebab cameo dia bersepah, Mat. Aku boleh tak terkira cameo dia ada berapa. And then cameo dia ni semua function. Aku tak boleh nak cakap lah dia bawa watak. Semua ada bawa watak-watak masing-masing yang sangat orang kata, walaupun screen time yang kejap, tapi memberi makna pada jalan cerita dia. Lepas tu aku boleh katakan cameo ni semua padu, otai masih berbisa. Aku boleh bagi clue macam tu je. Aku tak nak bagi spoil siapa cameo dia, nanti kacau mood korang, tapi korang pergilah tengok. Betul aku cakap, cameo memang sepah. Poin aku yang ketujuh, aku boleh cakapkan filem ni drama dia just nice. Dia tak lebih, dia tak kurang. Memang perfect. Lepas tu, poin yang last aku boleh cakapkan filem ni ala-ala Deadpool. Dia ada kelakar dia, lepas tu, dan filem ni aku boleh katakan Deadpool version yang bersih. Sesuai untuk semua lapisan umur. Korang boleh bawa seluruh ahli keluarga korang pergi ke Power Gam, tonton filem ni. Okay, so banyak gila benda manis yang aku dah sebut tadi. Now, aku boleh cakap benda yang tak manis ni ada 2 poin. Aku boleh cakap. Yang pertama, CGI. CGI dia bagi aku kurang sikit. Opening scene dah pakai CGI. And then benda tu memang nampak ketara lah, AI lah. Lepas tu, ada beberapa scene meletup yang bagi aku dia tak nampak smooth, dia tak nampak cantik. And then nampak gila lah CGI dia. Lepas tu poin aku yang kedua, bagi aku movie ni quite draggy masa pertengahan filem. Dia ada kelakar dia ada action dia time pertengahan tu. Cuma bagi aku, dia sedikit slow. Momentum dia masa pertengahan filem tu sedikit mendatar. Betul aku cakap. Lepas tu, ada unnecessary scene yang bagi aku tak perlu. Kalau tak ada pun tak apa dalam filem ni. Tapi tak apa. Bagi aku, dua benda yang aku sebutkan tadi ni hanyalah minor. Sebab korang still boleh enjoy whole movie ni. Sebab dia mensajikan kat korang filem yang penuh dengan pengalaman sinematik yang aku boleh katakan powerful. Walau bagaimanapun, aku nak cakap yang review aku ni sekadar pendapat peribadi aku sahaja. Overall, aku puas hati tengok movie ni yang durasi dia 2 jam 17 minit.
movie ni ada kualiti, bukan filem yang murah. Tahniah kepada Anwari Ashraf dan Astro Shaw sebab menghasilkan filem macam Keluar Man ni. Sebab dah lama gila kita tak ada filem superhero dekat Malaysia ni. Last movie pun Cicak Man, keluaran KRU Studio. Tu pun memang dah lama gila. So kita memang dah lama tak dapat movie superhero macam ni. Pergi beli tiket cepat-cepat dekat panggung, support filem lokal. Movie kita sekarang ni dah tak macam dulu dah. Ada kualiti. Release date movie ni adalah pada 29 Mei 2025. Movie ni dah keluar dah. So aku sarankan sangat-sangat dekat korang untuk tengok filem ni dalam format Dolby Atmos. Sebab masa aku tengok hari tu, sound mixing dia letup mat, crispy gila. So pada korang yang dah tengok movie ni, kasih review sikit. Aku nak dengar apa pendapat korang. Thank you. Jumpa lagi di review akan datang.